Okay, Assalamualaikum Syafiqah. Ni untuk Syafiqah pula. Ni ayah tak ada apa nak kata, cuma nak nasihat. Walaupun dah habis SPM dah setahun yang lalu, kat 2 tahun dah. Macam ayah pernah pesan dan ayah akan pesan lagi sekali. Pilihlah mana, jauh mana pun kita berhijrah, sejauh mana kita pergi merantau, cari sebanyak mana ilmu dulu. Cari sebanyak mana ilmu dan buka biji mata. Buka biji mata, buka hati. Buka biji mata, tengok tempat sekeliling. Banyakkan hadam membaca, banyakkan hadam memahami keadaan sekeliling. Bila duduk, macam duduk ipoh, beza tengok ipoh macam mana, berkawan macam mana, pening macam mana. Daripada situ, satu lagi yang paling penting, dalam hampa dalam duduk ngaji ni, berkawanlah dengan ramai orang. Seramai mana, seramai banyak mana boleh kawan. Jangan kawan orang yang sama setiap hari. Hari ni jumpa dia, esok jumpa kawan tu, biar. Tapi penting sekali jangan ada kawan rapat lah. Tak payah ada kawan baik lah. Ia satu yang akan menyakitkan hati anda ketika nanti. Yang boleh kata tu, nanti akan sakit hati lah. Kalau kita ada kawan yang baik, yang kita rapat, bila esok ada masalah, kita akan sedih dan kita tak boleh move on, kita susah. Tak payah ada. Pergi belajar. Belajar dan belajar. Cari ilmu sebanyak boleh, cari kawan sebanyak boleh, cari pengalaman sebanyak boleh. Yang penting pengalaman. Sebab tanpa pengalaman kita tak dewasa. Kita hanya dewasa disebabkan pengalaman. Ada orang yang ayah kenal dah tua, umur hampir 50 lebih, 40-an, 50-an, tapi perangai macam budak sebab tak ada pengalaman. Sepanjang hidup dia hanya kerja, balik rumah tidur. Kerja, balik rumah tidur. Jadi dia tak ada pergaulan, dia tak ada cerita, tak ada kehidupan. Jadi dia perangai macam budak-budak. Jadi saya tak mahu macam tu. Biar kita dewasa awal. Dewasa awal ni macam mana? Berkawan dengan ramai orang, kita akan dapat banyak pengalaman. Macam mana pengalaman, kita akan kenal orang. Orang jenis ni macam mana perangai dia. Orang jenis ni perangai macam mana. Kaki tipu macam mana orang dia. Yang kaki pembohong macam mana orang dia. Yang kaki talam dua muka, yang talam tak ada muka. Yang depan kita baik, yang belakang kita tak baik. Yang kita nampak macam tak baik, tapi sebenarnya dia lah baik. Macam-macam orang kita akan jumpa. Jadi, apa yang ayah nak khabar, ayah nak kata, nasihat ayah, berkawan dengan seramai orang boleh. Dan yang penting sekali, lepas subuh, cakaplah kat diri sini, lepas subuh, tempat tidur haram. Lepas subuh, tempat tidur tu haram. Nak jadi orang berjaya, orang yang boleh beri manfaat kepada agama, orang yang boleh beri manfaat kepada kedua bapanya, orang yang boleh beri manfaat kepada orang sekelilingnya, orang yang boleh memberi manfaat kepada negaranya adalah orang yang bangun awal, solat awal lepas subuh dan tak tidur dah dan tak lekat tidak bersahabat baik dengan katil selepas subuh. Bangkit tarawih lah. Jadi tak payah duk seiman dengan katil tilam lah. Macam tu. Baru boleh jadi orang berjaya. Sebab orang berjaya, kalau tengoklah Google lah, tengoklah orang yang berjaya memang dia lepas subuh dia tak tidur. Tak kisah orang kafir ataupun orang Muslim. Sama je. Memang lepas subuh tak tidur. Kita kalau tidur, kita akan tinggal ke belakang. Kehidupan kita ni seperti satu, orang cakap apa, satu game, pertandingan, perlawanan. Kita berlari. Kalau kita lambat, kita ditinggal di belakang. Kalau kita bangkit subuh lambat, lepas tu tidur balik, kita dah tinggal belakang. Orang lain dah pergi ke mana hala. Orang lain dah mula bangun, siapkan diri, keluar rumah, dah pergi cari kerja. Tapi kalau jawapan kita, aku lepas subuh aku nak buat apa? Banyak aja boleh buat. Apa aja boleh buat? Bangun subuh, ngaji Quran. Lepas tu, kemas-kemas rumah. Kalau duduk di pun tak tahu nak buat apa, kemas-kemas rumah. Sediakan masuk dapur, belajar buat makanan. Sediakan untuk kawan-kawan. Kawan-kawan pun seronok kan? Walaupun kita macam, aku seorang buat tak ada, tak apa. Bukan suruh buat hari-hari. Bila senang buatlah. Tapi bangkit tempat tidur. Cuci habit, jangan jadi habit. Habit tempat tidur tu sebagai habit kita. Macam tu lah. Okey. Assalamualaikum.